Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey, sebelum menonton, jangan lupa korang yang belum subscribe, subscribe dulu, like dan komen ya. Okey, hari ni saya nak bawa korang pergi ke majlis kahwin anak sepupu kita di Rawang. Jom mulakan perjalanan. Sebelum tu kita orang nak pergi Shopee, nak hantar parcel kejap. Lepas tu barulah kita gerak. Dah sampai tu Rawang, dah ada yang menunggu dekat sana. You can do what you want, just seize that day. What you doing tomorrow's gonna come your way. Don't you ever concede the giving up. You will find out. It's a beautiful life. Oh, oh, it's a beautiful life. Alhamdulillah dah sampai di Nice Banquet Hall. Okey, kita dah nampak keluarga Kak Long kita ya, bersama menantu dan anak-anak. You can do what you want, just seize that day. What you doing tomorrow's gonna come your way. Don't you ever concede the giving up. You will find out. It's a beautiful life. Oh, oh, it's a beautiful life. Oh, oh. Ui, orang jauh lah. Orang jauh baru sampai lah. Ui. Jom, jompat masuk, Ha? Ha? Sana lah. Oh yo, dia macam ah. Hidup ini keras oh. Ui. Masuklah. Ayo. Assalamualaikum. Wah, lama tak nampak kan? Orang Johor pun mai, orang Johor. Terima kasih. Ya. Mana? Ada ke Pak Ngah? Oh, iyalah, Pak Ngah lah. Assalamualaikum. Mana Angah? Malas cakap ah. Ni Angah. Angahnya mana? Ni Angah. Ni Pak Ngah. Mana Angah? Angah dah. Oh, ada dalam. Pak Angah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Assalamualaikum. Wah. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Mana-mana ni? Datang juga. Ya. Ya, betul. Lama tak nampak. Okey. Ya Allah. Ya. Oh. Mana-mana je lah kau duduk, Mat. Tengok yang kosong. Oh. Seluruh ahli keluarga, seluruh ahli keluarga kepada
tuan rumah kita, Tuan Mahathir dan juga Puan Ros Fauziah, dan juga semua adik-beradik adik-beradik, saudara kepada Nur Ain Nasuha. Jadi dijemput dari keluarga kepada pihak tuan rumah kita dan juga seluruh semua adik-beradik kepada Nur Ain Nasuha dijemput untuk naik ke pentas pelamin bagi sesi bergambar dengan segala hormat. Ambil makanan kat luar, duduk kat dalam. Anak beranak yang tengah kelaparan, makan dessert dulu ya. Walaupun tak ada nasi minyak, kita makan dessert dulu. Okay, masing-masing dah kelaparan, masa untuk makan ya. Yang penting semua makanan sedap korang. Nasi minyak sedap, daging sedap, dessert sedap, bubur pulut hitam pun sedap. Mantap lah, memang berbaloi datang majlis kenduri kali ni. Turun Ipoh Okey, nanti kami nak turun Ipoh. Nanti kami nak turun Angah. Angah. Dua orang dah lepas lagi orang lagi. Ada dua lagi. Lagi ya. Insya-Allah seorang lagi. Boleh jaga belah ada. Jika ada aku ada tak sempat ni. 3 tahun lagi. Kat mana sekarang? Ada bukan ni. Ini ni. Ya. Terima kasih tau sudi jemput. Sama-sama. Terima kasih. Mana suami? Tu ni. Inilah suami kita. Cahaya lah weh kat sana. Sini tak nampak cahaya. Oh tadi. Kau nampak jelas. Cakap selamat pengantin baru. Oh, yeah. Alhamdulillah, all praise to you. In every blessing, every day anew. Alhamdulillah, my heart will sing. Thank you, Allah, for everything. Dah habis majlis kenduri kahwin. Sekarang ni kita nak on the way ke Felda Gedangsa untuk majlis pula kenduri arwah yang ke-100 hari.
Ya ke Mat? Dia percaya. Hmm? Masuk YouTube lah. Subscribe dan Ha? Channel. Juga betul. like dan share. Yes. Haniza apa? Wah. Haniza channel. Nanti hantar. Tak tengok macam mana. Kau tengok lah dekat handphone kau. Tak ada pun. Kita orang nak jadi artis. Kan? Wow. Ah, ya, makan. Tadi lah mana yang ada belen-belen. Kuih-kuih pun dah habis dah. Ya, tak apa. Boleh je. Ya, Datuk. Jumpa masa, Datuk. Makan-makan. Makan-makan. Keluar tu sama, Mat? Kan ini sampai ni. Belum. Hai, Datuk. Mana ni? Ui, gemuk ni. Besar kan badan. Besar badan. Dah besar je. Dia gemuk ah. You baru tahu ke? You gemuk. Ha, selama ini you tak perasan kah? Oh, berat 60. Berat je 60. Kan? Gila ni. Acap pun susah hati. Fikiranku sudah bingung, kata. Okay, sis. Di mana anda? Kita ada kat Gedangsa. Majlis ni? Lah sebab sudah dijemput. Ya, sama-sama. Hari ni majlis apa ni? Majlis hari ke-100 kan? Rasanya lah. Hari ke-100 kan? Tahlil kan. Alhamdulillah. Tu belakang hujung dekat sungai sana tu. Sungai sana tu. Ayo. Dekat sungai sana baru ada air. Lepas tu terus pergi mancing. Rumah Kak ni penuh dengan barang. Ada apa? Barang apa Kak Sarwa punya tu, doggy. Lepas tu dengan travel bag tu, luggage bag tu kan. Macam-macam lah. Kenapa banyak kat rumah Kak ni? Untuk kenduri nanti? Ya. Oh, faham. Do give. Doggy tu nanti Kak ni buat kek batik. Nanti kita bungkus kat sana. Oh, Rame-rame. rame-rame kita buat kerja. Ya betul. Dia buat 200 pieces. 200 orang. Aku bawa 250. Aku bawa mangkuk tingkat. Oh, dia punya jemputan? Dia punya doggy tu 250 je. Dia tak ramai pun. Kawan-kawan dia? Kawan dia ramai lah, kawan-kawan Muslim. Oh. Okey lah, apalah. Kita buat sajalah ikut tuan barang. Ya. Bapak dia. Bapak dia aku suka kutuk. Aku suka jaket. Dah. Tadi kau makan semua makan. Ha? Lau. Pergi sana tahu lah. Penat. Kenapa? Pelantan kan? Penat. Pelantan kan? Pelantan kan Terengganu? Terengganu. Tengah dah pernah pergi Terengganu tu. Di Kemaman Terengganu. Apa? Kota Kuala Muda kan? Kuala Terengganu Kuala Terengganu. Hai. Kita. Hai. Hai. Pasir ah. Dia takut pasir ah. Cakap. Hello guys. Hello guys. Selalu cakap hello guys je. Don't forget to subscribe YouTube Haniza 98. Takut. 95. 85. Tegak je duduk kat pasir tu. Tak ada kotor. Oh, kau main lagi. Kenapa jadi macam tu? Yalah dah jadi. Kenapa dia macam tu ya? Allah, Masya Allah. Masya Allah, kenapa dia macam tu? Dia manja. Dia mengantuk ke? Mengantuk lah tu. Memang kena bangun awal tadi. Pukul 7 dah kena bangun. Rasa sedap tu lah. Siapa suruh tidur lambat? Sekarang waktu Malam tidur tadi Pia ramai cakap. orang. Orang suruh tidur. Oh, ini orang banyak cakap lah. Tidur. Bak penawel cakap motor tu laju sikit. Memang Kalau tak tak laju, minum nak kalau tak laju hang Ambil maki ayu dia. dia dalam ni. Hang maki dia. Tutup. Oh tak maki. Barulah laju. Hello guys. Angkat hello guys. Cakap, Hafiah umur berapa tahun? 4. Cakap 4. Tahun.
Yeay. Yeay. Hi guys. Hello guys. Tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi. Ini yang akan jaga. Iyalah, iyalah. Dia ingatkan nak bawa nak ikut sekali pergi Subang. Kan selalu bawa dia. Yelah, belilah. Belah beg. Bawa. Dia tak bayar, baju je kat rumah ada. Mana beg semua bawa. Okey, duduk dengan mama. Duit tu nanti kena hilang. Dia masuk ke sekolah bila? Minggu depan. Minggu depan tu hari apa? Oh, hari Isnin ni. Antar barang dia. Ah. Cikgu cakap dah kalau cikgu kata esok dah boleh datang atau Pergi cakap tanya ibu dulu tanya. Boleh ke tak? tak boleh. Tak boleh. Sekolah. Ha, sekolah. Nanti dekat janda baik. Okey? Aduh. Allah, kesiannya dia. Tak boleh ikut. Allah, kesiannya dia. Nanti kita bawa ya. Kena tengok makcik. Kita tengok makcik. Sekarang kena tengok cikgu dulu. Cepat salam mak Tir dulu cepat. Salam hati. Cepat salam mak Tir cepat. Aduh, salam mak Tir. Aduh, tak nak salam. Salam uncle dulu. Salam. Salam lah. Cepatlah salam uncle. Satu. Bye-bye uncle. Bye-bye. Cium uncle. Salam. Cium uncle. Oi, terus gantung. Terus tergantung. Duduk dulu. Ya, angkat tak payah kacau dulu. Inilah. Tak apalah. Ni. Nanti kali aku datang tau. Nanti uncle datang lagi. Bye. 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 Yelah.